Okay, untuk founder-founder yang buat bisnes, mari kita tengok 3 layer ni. Korang kena tahu apa gerak kerja yang berbeza. Yang pertama, saya pergi kepada yang paling bawah. Yang ramai founder suka, iaitu adalah bahagian sales. So, sales ni adalah gerak kerja seperti mana? Iaitu adalah seperti live. Lagi, iaitu adalah konten yang beg kuning. Ataupun saya namakan content conversion yang kita akan turn on GMV. Lagi, apa lagi kita boleh pergi kepada orang yang team sale, yang masih ada team sale, yang closing macam servis dan sebagainya. So, ramai founder-founder, dia selalu fokus dekat sini. Bagus tak bagus? Bagus. Ini untuk generate sales. Tapi kita kena faham, untuk kita nak besarkan bisnes kita, kita kena tahu gerak kerja marketing. Tuan Andika, live tu marketing tak? Yes, marketing. Tapi kita kena faham, yang saya nak katakan ini adalah marketing apa ni? Yang ni adalah marketing untuk nak besarkan kolam. Dekat sinilah kita dah kena faham, kita dah kena start apa dia? Kat sini you kena faham untuk buat konten yang FYP ataupun saya namakan dia content awareness. Konten yang dah besarkan brand kita, dia berbeza. Konten yang conversion dengan konten FYP ataupun konten yang bagi awareness, dia adalah dua gerak berbeza. Contoh, konten conversion yang kita menjual. Konten awareness, contohnya kita buat konten social eksperimen, konten-konten yang social content, bagi value dekat orang, yang orang follow kita, orang suka dengan kita. Lagi, gerak kerja marketing adalah untuk bina personal brand dalam brand kita. Bina personal brand. Lagi, apa lagi marketing? Gerak kerja marketing adalah start dah kita nak collab dengan influencer-influencer ataupun collab dengan artis-artis KOL yang besar. Dekat situ marketing juga adalah gerak kerja apa ni? Macam mana kita nak start buat marketing product innovation. Produk, ni penting. Sebab you kena faham, setiap package ataupun setiap produk kita, dia ada niche yang tertentu. Dia ada, contoh, saya nak buat sales dengan buku ni je. Contoh, dalam buku ni, dia ada niche dia. Dia ada contoh mahir suku kata. Takkan kita tak fikir pula nak keluar buku Arab pula. Keluar buku Women Soil Selina Muhammad, matematik pula. So, you kena faham. Founder kebanyakan fokus, yang ni je. Buat sales. Tapi bahagian yang betul-betul marketing tak fikir. Dekat situ ada lagi gerak kerja untuk paid marketing. Paid marketing tu maksud apa dia? Kat situ lah kita dah kena start bayar apa? Contohnya influencer. Lepas tu TikTok Ads Manager ataupun Ads Manager. Lagi kita dah start nak kena bayar. Contoh radio, billboard dan sebagainya. Bagaimana kita nak besarkan lagi marketing kita? Orang nak besarkan kolam kita. Dan last sekali barulah kita kena fikir brand. Apa maksud brand ni? Inilah gerak kerja untuk meningkatkan kejelasan branding kita. Dekat sinilah kita dah kena start apa dia? Branding kita visual kena lebih jelas, visual kena lebih cantik. Penting tak branding yang cantik? Penting. Dekat situ kita kena tambahkan gerak kerja untuk tambahkan kepercayaan seperti sijil kita. Ataupun saya namakan dia gerak kerja trustworthy. Maksudnya apa dia? Contoh, kita dah kena start bayar untuk nak masuk TV ke, masuk apa-apa media ke. Kenapa?